Sebenarnya kan, Zio dah lama dah ada dalam Malaysia. Saja ya aku kata nak bagi intro gempok sikit, melawak aja. Cuma baru-baru ni aku ada nampak satu video ni. Video ni menunjukkan sebuah kenderaan pelik Malaysia yang dekat belah belakang dia ada satu stiker warna biru. Stiker bahasa Hebrew, yakni bahasa kaum Yahud lah. Kita tengok dulu lah videonya. Aku pun tak tahu nak cakap kan. Tapi banyak gila lah spekulasi-spekulasi yang wujud sekitar video ni. So jom lah kita kupas isu ni dengan menggunakan otak. Apa maksud tulisan tu? Setelah aku menelaah bila aku belek-belek post tu, rupanya tulisan dekat stiker tu tertulis Mizia Bitno, atau ada yang cakap Malaysia Bayadino. Jarang lah nak dapat dengar aku cakap Hebrew. Tapi yang pastinya maksud dia Malaysia rumah kami, Malaysia is our home. Yang ni first impression memang weh, habis lah Malaysia. Tanah airku dah dijanjikan 3000 tahun dulu. Dia banyak kemungkinan lah sebenarnya. Memandangkan orang zaman law ni pun ramai yang perut kenyang tapi lapang perhatian. Mungkin tuan kereta tu pandai cakap Hebrew. Dia belajar bahasa Hebrew. Jadi dia nak cuba bagi tahu dekat orang dengan tanpa stiker. Kemungkinan dia pun memang asal sini, Malaysia rumah kami. Betul lah juga. Mungkin macam aku cakap tadi lah, dia lapang perhatian. Isu kan tengah duk panas kan, setahun dua ni. Bila orang nampak kereta dia lah, confirm lah viral. Kena hentam pun tak apa lah, janji viral. Yang ni lah yang kita katakan sebuah perjuangan seseorang viralis. Kucing aku tu berada selamba lah. Mungkin dia budak-budak Zio try nak provoke rakyat Malaysia yang majoritinya sayang Palestin. Tu antara kemungkinan dia lah kan. By the way, ada netizen try search plate number kereta tu, tapi macam banyak pula outcome dia. Dekat komen ada yang kata owner asal Negeri Sembilan lah, owner asal Melaka lah, owner orang Melayu lah, owner nama Iskandar lah. Tapi ramai juga lah yang cakap plate number tu bila search tak ada rekod. Dan bila aku menelaah lagi bila aku kaji dengan lebih deep isu ni, dia bukan benda baru pun. Tak silap aku ada nampak orang post bulan 4 hari tu ni, April dah ada orang post dah gambar kereta ni. Dah ramai dah yang pernah nampak terlibat kereta Hebrew ni. Ada juga yang berpandangan ni lah Melayu. Nampak tulisan pelik sikit terus tuduh macam-macam. Tulisannya pun Jak Perok Bui, rumah bawah tempurung ke. Pada aku ada sesetengah tulisan tu dekat sini kira biasa lah, normal lah, Cina, Tamil, Siam. Tapi bila tulisan Hebrew dalam Malaysia ni ada dia macam pelik sikit lah. Jadi tak heran lah kalau orang terkejut ataupun ada yang takut, alah tulisan Jawi yang telah sekian lama ada kat Malaysia ni pun ada pihak yang bising-bising, apatah lagi Hebrew. Tak gitu, takkanlah turn tulisan Hebrew tiba-tiba bawah tempurung. Tapi tu lah, aku tak nafikan lah, sebenarnya dalam Malaysia ni pun ada juga lah golongan yang support Isewel dalam diam. Aku sebut je lah ada segelintir lah, bukan semua. Ada segelintir daripada tak boleh sebut lah aku rasa, nak menjaga keharmonian. Ada segelintir daripada dekat sini yang sokong mereka. Ada yang siap pernah pergi perjumpaan dekat sana. Tapi tu lah segelintir je lah kan. Mungkin seorang dua, mungkin sikit je lah. Tu tak apa lagi. Ni yang Melayu Islam pun jadi tali barut mereka. Apa nak heran, laki bini lagi. Mereka siap rekrut budak lagi.
Masing-masing dapat bayaran lumayan. Tak cukup lagi siap dengan package training dekat Isewell. Tengok profil vacation rata dunia. Siap buat haji atau umrah. Alih-alih jadi anjir Isewell. Orang cakap maruah ada harga. Berbalik pada isu Kaita ni, wallahualam lah. Apa niat dia tampal stiker tu pun semua tak tahu. So aku tak maulah nak tuduh-tuduh dia tali barut Yahoo, budak 8200, murtad dan sebagainya. So saranan lah kepada owner Kaita tu, eloklah tampilkanlah diri anda, bagi penjelasan, explain apa yang patut. Beliau ni ialah seorang pesara kerajaan yang berumur 59 tahun dan di sebuah kementerian lah. Dia telah pun bersara 4 tahun lepas. Kemudian dia ni adalah seorang peminat tulisan Greek, tulisan Rusia dan termasuk juga tulisan Hebrew ni. Dan dia telah menggunakan pelekat ni, tulisan Hebrew ni sejak 12 tahun yang lalu. Sejak tahun 2012 dia telah memakai pelekat ni di kenderaan tersebut. Dan ianya semua diperasan pada 7 hari bulan tu yang orang perasan dan tahu viralkan perkara tu. Okey, hasil kita punya keterangan yang kita ambil daripada beliau, iaitu Malaysia Beteno, bermaksud Malaysia rumahku. Ianya dibuat hasil dia pernah terlihat satu tulisan yang bermaksud yang ini maksud Israel Beteno, iaitu Israel rumahku. Ini ialah tulisan Hebrew. Kemudian dia telah olah tulisan ni daripada Israel ni, dia tukarkan kepada Malaysia Beteno. Dia nyatakan bahawa dia ni salah seorang ahli patriotik juga. Dia sangat cintakan negara, tapi dia minat tulisan Hebrew ni. Jadi dia gunakan tulisan Hebrew tu untuk menyatakan Malaysia adalah tanah airku. Bukan ialah Malaysia milik kami. Dia setakat walaupun bagaimanapun, apa pun keterangan yang kita ambil daripada suspek tersebut, kita masih lagi teruskan siasatan. Siasatan kita tidak menjurus kepada jenayah saja. Kita akan lebih memperluaskan siasatan kita untuk tengok sama ada wujudnya elemen-elemen lain. Jadi kita minta kepada para masyarakat umum supaya tidak membuat sembarang provokasi atau membuat sembarang kata-kata yang boleh mengganggu ketenteraman awam. Nanti kita lepok lagi. Gerak lu.